saya dengan berintegriti, saya mempunyai keputusan dalam melaksanakan setiap tugas. Okey, ada kerja yang pernah kamu selesaikan sepanjang menjadi pengawas di sini? Pernah. Saya pernah handle kelas gaduhan antara Form 4 dan Form 5. Okey. Yang kerap berlaku terutamanya di kelas 5. Okey, how do you handle? Saya tak kata berani tapi saya membandingkan diri untuk mengasingkan dua orang yang berani untuk menyelesaikan daripada kegaduhan menjadi semakin teruk dan memberitahu guru yang terdekat. Okay, Darius, saya tengok sebagaimana yang maklumkan kamu punya pengalaman di Royal Military College ya. Dan saya pun jelas di sana kamu diajar dengan kaedah dengan penerapan nilai-nilai ketenteraan lah. Bila kamu balik ke sini, kamu mengalami perbezaan lah dari segi environment dan sebagainya. So berdasarkan daripada pengalaman kamu di RMC, Royal Military College tadi, apakah nilai-nilai yang kamu rasa kamu boleh bawa daripada sana yang kamu rasa sini tidak ada yang kamu dapat terapkan? Sekiranya kamu dilantik sebagai ketua, kamu rasa okey, ini antara elemen yang aku kena buat, aku kena tancapkan kepada pengawas aku yang mungkin kamu nampak elemen ini kurang kan? So maksudnya perubahan lah yang mungkin daripada sana yang kamu rasa ada yang terbaik yang kamu maksudnya kamu nak share lah. Dan mungkin kamu boleh ceritakan juga tentang apa kamu punya matlamat sekiranya kamu okey, kamu terpilih sebagai ketua pengawas kan. So apa pembaharuan ni yang kamu nak bawa ni? Itu maksud saya lah. Semasa saya di Mata Pimpinan Diraja, kami dan rakan-rakan diajarkan sekiranya seorang buat salah, semua orang akan kena. Jadi sekiranya hukuman itu akan dikenakan pada semua orang. Apabila saya sampai di sini, saya mendapati pengawas-pengawas di sini kurang berdisiplin. Contohnya dalam biro saya ada 2 orang pengawas tingkatan 4 yang tidak menitik beratkan tugas mereka sebagai pengawas dan bertugas mengikut masa yang ditetapkan. Sekiranya saya ingin menyatakan saya berpendapat untuk menyuarakan untuk mengekalkan budaya saya dari RMC ke SMP sebelumnya. Contoh? Hukuman. Sebelum kamu nak jatuhkan hukuman, kamu mesti buat penyelarasan. Kamu mesti kena maklumkan ini macam ini baru hukuman boleh jalankan. So apa benda yang kamu nak buat ni? Sebab sebelum kamu bagi hukuman kan, kamu mesti kena wujudkan satu kesamaan. So macam mana, apa platform yang kamu nak buat? Datang awal pagi, baris pagi ke? Tetapi di sini berbeza sedikitlah dengan RMC. Jadi akan mengikut yang sesuai lah dengan pelajar SMP sebelumnya. Cikgu Lan, dapat soalan nak tanya? Kalau kamu dapat buat perubahan kan, kamu jadi ketua pengawas, apa perubahan yang kamu nak buat dalam lembaga pengawas ini? Mana tahu Cikgu Roy pun dah dengar idea tu kan? Kamu sebagai ketua pengawas, apa perubahan yang kamu nak buat? Perubahan. Kalau saya sebagai ketua pengawas, saya tidak pasti kalau saya diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman kepada para pengawas sekiranya tidak bertugas. Macam Cikgu Rani cakap tadi kan, sebelum kamu boleh buat, kamu mesti ada satu pendekatan apa semua tu. Apa yang kamu nak buat lah? Okey, kamu boleh jatuhkan hukuman, tapi kami nak tahu kaedah kamu sebelum sampai ke tahap itu. Itu perubahan yang kamu nak buat kan? Boleh jatuhkan hukuman. So how do you go by? Saya akan berbincang dengan para guru untuk mengusulkan hukuman yang tidak begitu berat, yang setingkat dengan pelajar-pelajar SMP sebelumnya.
hukuman yang kamu jatuhkan pada pelajar ke pada ahli pengawas kamu? Ini maaf. Ahli pengawas kamu. Okey. Okey. Marius, katakanlah kamu hadapi situasi pengawas atau pelajar yang tidak mendengar arahan kamu. So, bagaimana kamu nak berhadapan dengan situasi seperti ini? Kamu tengok ada pelajar yang tidak mengikut arahan atau pelajar yang tidak mematuhi peraturan dan sehingga kamu tegur. Dan dia tidak mempedulikan arahan kamu. Lantas dia maki kamu. Contoh. Macam mana kamu nak hadap benda ni? Saya sebagai pengawas, saya akan menegur dia sampai dia dengar, walaupun dia mencaci saya. Sekiranya dia tidak mendengar saya dan itu di luar bidang kuasa saya akan melaporkan kepada guru-guru yang mempunyai kuasa dalam bidang tersebut. Bagaimana pula sekiranya yang di Syakri